Cerita dia best. Kami baru lepas tengok cerita Final Destination. Dia menyebabkan Amalina anxious. Lepas keluar wayang tu dia cerita something. So dia kata dia pernah di satu momen yang sama macam Final Destination. Nak tahu tak? Sebelum orang tegur, masa ingat kita betulkan dulu. Sebab nanti nak bercerita mesti dia ingat lagi. Maka tersebutlah kisah masa tahun 2009 dulu. Masih lagi sekolah menengah lah. Me and my family, kita orang pergi KB Mall. Kita orang semua dekat food court KB Mall tu. Habis yang makan, kita orang nak turun eskalator tu. Baru je langkah satu kaki nak naik dari eskalator tu, Umi pun cakap, kejap lah Umi nak pergi toilet. So, kita orang yang dah step dah pun dekat atas eskalator tu terus undur balik. After 10 seconds macam tu, kita dengar boom, kejap. Kuat gila. Right in front of my eyes, kereta jatuh. Kereta? Daripada bumbung. Kita orang kat depan eskalator tu yang tempat dia jatuh tu. So kat situ ada orang meninggal dunia ada lah? Ada 2 orang student master skill tu. Abang tengah jaga adik-adik dan abah just jerit lah, cakap abang ambil adik semua kan. Semua orang berlari lah pelakon, but everyone just assume bumbung KB Mall tu nak jatuh. Saya sempat macam jenguk ke bawah, nampak darah-darah semua, and then nampak ada kereta kat tengah. Kita orang dah keluar dah daripada KB Mall tu. Kita orang cakap lah, nasib baik Umi cakap pergi toilet, sebab kita orang dah langkah kaki dah pun atas eskalator tu. Sebab je sebenarnya. Sebenarnya kalau awak kata bukan ajal lagi. Kita bukan ajal lah. Awak akan bagi what we call it asbab-asbab, lintasan-lintasan untuk tiba-tiba nak pergi tandas dan sebagainya. Kalau ajal kita larilah sebelah mana pun, mati dalam mall pun, mati sekarang pun boleh mati, jatuh apa-apa benda. So Final Destination ni kita cakap ajal. So korang cuba komen sikit, pernah tak detik-detik macam Final Destination ada kat diri korang? Komen kat bawah, saya nak baca.